saya berpandangan dan juga berpendapat lah yang perintah khidmat masyarakat ni lagi cepat dilaksanakan lagi bagus sebenarnya. Sebab saban hari kita tengok aduan yang kita terima baik di peringkat SAB Corp sendiri pun, di Embas sendiri pun, memang aduan sampah tu kita kata lebih kurang 70 ke 80% aduan sampah. Dan bila kita dah buat pembersihan, kita dah buat tindakan compound dan sebagainya, masih lagi berlaku. Jadi saya dengan adanya perintah khidmat masyarakat ni, Doktor, Tuan Azam, saya berbesar hati dan orang kata seronok bila adanya perintah khidmat masyarakat ni, sebab kita boleh mendidik. Yang pertama macam saya sebut di awal tadi, mentality. Yang kedua, saya mohon benda ni diminitkan kot. Boleh minit ke Hasri? Kita record. Okay. Challenges are opportunities. Boleh faham Cik Safiq? Saya orang putih yang tak berhati kan. Itu bahasa kod dia. Cuba cakap bahasa kalau kita. Maksudnya setiap apa bahasa translate dia? Challenges are opportunities. Maksudnya setiap yang cabaran tu adalah peluang. Yang tu yang saya berpegang prinsip tu daripada dulu lagi. Apa saja cabaran baru yang main, itu adalah peluang untuk kita. Jadi saya menyokong penuh perintah khidmat masyarakat ni dilaksanakan kalau boleh 31 bulan ni kot. Mana kalau boleh kan.